Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan perolehan kerja untuk Kementerian Pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta berbanding RM400 juta sebelum ini. Ia bagi membiayai pembinaan 6,000 bilik darjah tambahan dalam menghadapi peningkatan kemasukan murid ke tahun 1 mulai tahun depan. Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan meluluskan tambahan peruntukan. Selain itu, kerajaan terus menaikkan peruntukan naik taraf bilik guru daripada RM100 juta kepada RM200 juta serta peruntukan baik pulih kuartus guru daripada RM60 juta kepada RM110 juta.